Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Atuk nak tunjuk satu resepi, iaitu karamel madu. Resepi yang digemari oleh semua budak-budak, orang dewasa, hampir boleh katakan kalau jumpa ni kita tak boleh tinggalkan lah. Okey, resepi ni simple saja. Pertama sekali, susu sejat. Susu sejat ni kita pakai F&N, terbaiknya. Yang kedua, susu sejat satu tin. Yang kedua, telur ayam ni 4 biji. Telur ayam 4 biji. Lepas tu esen vanila untuk bagi dia ada bau sikit lah, ya. Jadi 3 bahan ni. Dan apabila sudah siap, kita akan tuangkan madu ni. Madu ni lah kita tuang untuk pemanis dia. Okey, baik. Sekarang kita boleh mulakan. Pertama sekali Datuk akan masukkan telur dulu ke dalam bekas ni, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 1 2 3 4 biji telur. Okey, ada. Okey, kemudian kita masukkan susu sejat ni. Sejat, bukan sajak. Okey, okey. Lepas tu kita timbuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Timbukkan dia sini. Okey, tengok ni. Esen vanila kita bubus lah sekarang. Boleh. Ni esen vanila. Esen vanila ni sikit saja. Kita bubus ikut dalam hidung dia lah, senang. Okey. Esen vanila. Okey. Dah masukkan esen vanila, sekarang kita timbuk, ya. Sementara tu jangan lupa Atuk dah siapkan ni periuk kukus ni, supaya nanti bila kita siap timbuk ni terus kita masukkan dalam periuk kukus untuk benda ni dikukus, ya. Dia ingat okey dah kot. Okey, tengok dah ready. Sekarang kita masukkan dalam periuk kukus, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan, ya. Allah, letup silap. Tak cukup sikit, tak apalah, ya. Okay, kita nak makan sendiri je. Ini betul, kita tutup. Tutup ni kita biarkan selama agak-agak, nanti kita boleh test tengok dia beku lah. Okey. Usah ada sikit lagi. Rugi ni, rugi. Letak tong lebih. Okey, sekarang kita tunggu dia masak. Okey, sekarang dah 30 minit. Sekarang mai Atuk nak tunjuk macam mana hasil kita, ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
Oh, alhamdulillah. Sekarang kita test tengok. Dia masak ke ada belum? Kita berguna macam-macam. Kita guna garpu, macam-macam kita guna Turun, tekan turun, tarik naik. Nampak? Dia dah tak melekat kat garpu ni, maknanya dah masak. Okey, dia dah masak. Kita tutupkan api dia. Okey. Kita biarkan dia sejuk di sini. Selepas dia sejuk, kita masukkan ke dalam peti ais. Kerana apa? Dia dah masuk peti ais, dia rasa lagi sejuk. Kita baru sedap makan dengan tuang madu di atas dia. Okey. Okey, sekarang kita masuk ke dalam peti ais ya, lepas dia sejuk nanti. Oh, sedapnya. Alhamdulillah. Terima kasih menonton Datuk ini. Ya. Saya harap boleh semua orang dapat mencuba. Dan jangan lupa subscribe dan juga like video Datuk ini. Dan jangan lupa lagi satu, tunggu masakan yang akan datang lagi best. Dia buat turun. Turun. Saya buat tak mau turun. Dia tak mau turun. Macam mana?